Boleh tak kita niat puasa masa iqamah? Macam mana nak hilangkan waswas? Dia kata dia nak niat puasa masa iqamah. Boleh ke tak? Jawabnya iqamah mana? Ada iqamah yang boleh, ada iqamah yang tak boleh. Iqamah yang tak boleh, iqamah sembahyang lohor. Iqamah sembahyang asar tak boleh. Lagi iqamah sembahyang subuh tak boleh. Kerana apa? Kerana syarat sah niat puasa mesti pada waktu malam. Apa makna malam? Kata dalam kitab Lisanul Arab, makna lain min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Dari maghrib sampai subuh. Malam tu kena malam. Kalau siang tidak sah. Dalil Nabi kata, man lam yubayyitin siyam qabla tulu'il fajar fala siyamalah. Siapa tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum terbitnya waktu subuh, tidak ada puasa lagi baginya. Maknanya subuh dah baru nak niat puasa, tidak sah. Melainkan puasa sunat. Jelas tak lagi? Mesti malam. Malam bila? Maghrib. Kejap lagi orang bang maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Malam tu. Kita tak makan lagi nasi. Buka. Kita niat pula puasa esok. Sah. Lepas sembahyang maghrib, kita niat puasa. Sah. Sebelum sembahyang isya. Sah. Lepas sembahyang tarawih. Sah. Faham? Pukul 10 malam. Sah. 12 malam. Sah. Dan yang afdal selepas tengah malam. Kerana sebelum tengah malam ada khilaf. Okey? Jadi dia kalau orang qomat sembahyang maghrib sah kerana sudah malam. Faham tak lagi? Tapi kalau siang sebelum maghrib atau selepas masuk waktu subuh, itu siang tidak sah. Kerana Nabi kata malam yubayyit. Yubayyit ni pada abata yubitu yubayyit. Nampak mana? Meletakkan niat itu pada waktu malam. Bata makna malam. Dah. Bukan kasut bata.